witir ni. Jangan tinggal witir. Dan setengah daripada muakkadah semayang hari raya. Semayang hari raya kedua. Yang ini kedua hari raya. Ni ramai ni orang semayang raya ni, ramai orang buat. Tak. Orang semayang tasbih tak ni sakit. Tengah jam semayang raya ramai. Ramai tak ramai semayang raya. Hak dak semayang 5 waktu pun semayang raya. Apalagi tu semua. Hak dak puasa tu semayang raya. Kita tengok Natan ni makan nasi tengah hari. Ada mayang raya. Molek-molek ada. Dengan sokok dengan baju Melayu side. Mayang raya ni pelik sikit. Orang jadi warak. Pasal apa tak tahu, wallahu a'lam. Duha dak ajing buat, witir dak ajing, tahajud dak ajing. Mayang raya dak ajing miss. Apa jadi pun memang semayang raya lah. Petang raya lo pendek pula. Gini. Mana-mana semayang raya memang penuh masjid. Kaki tak semayang, kaki 6 ekor, kaki pakai gelang, tangan ratat tekok. Petang megang kali awet lagi, pagi esok mayang raya. Molek-molek ada. Mayang raya ni pelik, ramai orang duduk amal. Kalau kita tak semayang hak fardu, semayang sunat, tak serimun, tergantung gitu. Bukan nak marah mari semayang raya, mu tak semayang fardu, semayang hak fardu dulu. Hak fardu dulu. Kalau kita berhutang dengan orang, sunat kita bayar hutang. Lepas pada habis bayar tu, kita beri hadiah ke dia. Gula ke sekilo. Kita hutang 10 ya. Kita bayar 10 ya. Hadiah gula sekilo. Sunat. Tapi kalau kita hadiah gula saja sekilo, 10 ya tu tak bayar. Kau ni kata tuan ni. Bengong mu ni. Dia kata ni gula ni pasal sunnah Nabi kan. Bayar hutang kan, sunat bayar, beri hadiah. Aku ya gula. Dan hutang aku bila nak bayar? Hutang aku tahun depan. Gitulah orang yang semayang raya tapi tak semayang 5 waktu. Ni masalah. Hari raya haji dan hari raya fitrah. Maka lafaz niatnya keduanya usalli sunat Aidil Adha rak'atani lillahi ta'ala Allahu akbar. Saja ku semayang sunat hari raya Udhiyah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Usalli sunat Aidil Fitri rak'atani lillahi ta'ala Allahu akbar. Saja ku semayang sunat hari raya fitrah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu akbar kata lagu tu. Jadi niat semayang raya, kalau semayang korban dalam hati aku semayang sunat hari raya korban. Kalau semayang raya puasa aku semayang sunat hari raya fitri. Ataupun fitrah dan seumpamanya. Kemudian ia baca doa iftitah. Baca doa iftitah dulu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Kemudian maka takbir 7 kali serta mengangkat 2 tangan seperti takbiratul ihram 7 kali rakaat pertama dan 5 kali rakaat yang kedua. Mayang raya. Baca doa iftitah dulu, barulah angkat takbir. Angkat takbir ni dengan angkat tangan. Kata takbir Allahu akbar 1 pahala, angkat tangan serta kata Allahu akbar 1 pahala suku pula. Rakaat yang kedua bangun 5 kali. Dulu daripada membaca Fatihah, kemudian dibacanya Fatihah dan surah Sabbihisma pada rakaat yang pertama dan surah Al-Ata rakaat yang kedua. Kemudian daripada Fatihah dan sunat diselangi antara takbir yang 7 dan antara takbir yang 5 itu dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Kalau kita tak kata subhanallah ni pun sah juga. Kita angkat takbir 7 kali. Lepas doa iftitah kita angkat takbir 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar straight 7 kali dapat pahala juga. Nak afdal lagi lepas Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan wala haula wala patu kata setengah ulama tak baca pun tak apa dah. Dan kalau nak baca juga sunat. Tak ada masalah. Sekurang-kurang. Jika semayang berjemaah maka sunat dibaca khutbah kemudian daripada semayang 2 hari raya, iaitu dimulai pada awal khutbah yang pertama dengan takbir 9 kali berturut-turut. Semayang raya ni yang afdalnya iaitulah dibuat dengan keadaan seperti semayang jemaah lah, iaitu ada khutbah. Cuma bezanya khutbah raya adalah dibaca selepas daripada semayang, khutbah jemaah sebelum semayang.
Sunat kita mula khutbah raya dengan 9 kali takbir, jujuk gitu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 9 kali. Dan khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut. Adalah kedua khutbahnya itu seperti khutbah Jumaat lah, memuji Allah, selawat Nabi, berpesan dengan takwa, membaca ayat yang memberi faham dan doa untuk sekalian orang Islam. Maka dinyatakan dalam kedua khutbah hukum bicara korban pada khutbah hari raya korban dan bicara hukum zakat fitrah pada hari raya fitrah. Ya, sebaik-baiknya selitlah kalau tentang raya korban cerita bak lembu. Nah, cerita bak lembu. Kerana cerita bak lembu ni biasa tiap-tiap tahun berulang-ulang. Jadi dak pakar dan sebagainya. Dak menzolimi binatang ketika sembelih. Siapa hak tubik tahi ada lembu, kekeng hak mati jeruk lembu. Dak sekapung tindih tak tok. Nah, dia patutnya dengan belah kasihan. Nah, jangan siapa awak nyanyi gitu. Dak ui makan ke lembu, kena kabah. Dak ui makan ke lembu, kena ui minum air. Jangan asah pisah depan muka lembu, kena sebut dalam khutbah afdal gitu. Ni asah pisah depan muka lembu ni. Khing jaga muesak lembu. Dia tu jadi macam lembu dah bodoh. Nabi kata jangan asah depan lembu. Nah, anyaknya ke dia jangan sembelih depan kawan-kawan ni. Jangan win nampak. Afdal gitu. Nah, benda-benda ni kena pesan. Kalau raya fitrah, cerita bab zakat fitrah. Nah, cara nak bayar zakat dan sebagainya. Kerana ramai lagi hak dak reti cara-cara bayar zakat. Nah, hak dak ingat niat balik di rumah hak. Dia tidak niat. Dak niat bagi zakat. Nah, lepas tu suruh ke amil dah. Ruan ni amil. Amir kata ada niat. Niat lepas surah dah. Macam-macam beseng. Nah. Beri dah zakat, minta semula dengan Amir. Buat semula, Amir kata buat semula. Tadi dah ingat jabat salang tau. Beri dah, tapi tak salang tau. Kena salang. Amir kata tak salang sungguh. Doa. Kena salang. Yang Amir bodoh. Mana wajib salang? Tak payah salang tak apa. Pakai Allah gitu saja tak apa. Dah salang tu uruf adat orang setempat Melayu kita ni salang. Nah, bukan syarat sah bayar zakat. Allah gitu tak apa. Pakai capak lepas ambil apa ambil guni biung, ambil pun berbau sambung sah zakat. Nah, dia gitu. Dan sunat takbir pada 2 hari raya keduanya takbir mutlak masuk kepada semayang. Takbir mutlak. Takbir mutlak ni maknanya takbir tidak terikat dengan lepas semayang saja, sebarang masuk. Bila masuk waktunya pada malam hari raya sampai ke semayang raya. Maka habislah takbir yang mursal pada kedua hari itu dengan takbir imam. Jika semayang berjemaah atau takbir dirinya, jika semayang seorang diri. Dipanggil takbir mursal atau takbir mutlak. Dan sunat takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni takbir lepas semayang. Pada hari raya haji dimulai daripada subuh hari Arafah hingga akhir asar hari tasyrik 13 Zulhijjah. Jadi ada 2 takbir raya sebenarnya. Dua-dua ni sunat muakkad belaka. Yang pertama dipanggil takbir mutlak. Takbir mutlak ni startnya masuk maghrib malam raya sampai ke solat hari raya didirikan. Apa makna mutlak? Tak ikut pandai pukul berapa pun. Lepas mayang boleh, balik di rumah boleh, pukul 10 malam boleh, 12 malam boleh, pukul 3 pagi boleh, atas motosikal boleh. Siapa orang semayang raya sesat. Jadi waktunya daripada maghrib tadi sampai ke orang semayang raya pagi esok. Takbir sama je. Kemudian takbir muqayyad, takbir yang dikaitkan, iaitu tiap-tiap lepas semayang. Hak ni raya haji saja. Kalau bukan lepas semayang tak takbir, lepas semayang saja takbir. Iaitu lepas solat subuh hari Arafah. Esok raya haji, hari ni Arafah, takbir. Lepas tu masuk mayang zuhur, mayang pula. Lepas tu lepas mayang, takbir pula dah. Jadi 5 kali sehari. Sampai bila? Sampai 13 Zulhijjah, waktu maghrib sesat. Dan jika orang haji maka sunat dimulakan takbir yang muqayyad daripada zuhur hari raya haji hingga subuh akhir hari raya tasyrik. Iaitu hingga subuh hari yang ke-13. Dan lafaz takbirnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gitu ya. Itulah pendek saja.
Tapi ramai juga orang tak reti takbir. Nah, pendek saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Duduk rumah belang-belang, duduk kosek beras nak nanuk nasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam raya kan? Nah, dapat rahmat daripada Allah dan diberi hadiah yang begitu besar di akhirat nanti dengan sebab membesarkan Allah. Tuhan beri kita hari raya, Tuhan beri Islam pada kita, Tuhan beri macam-macam nikmat. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah dengan sebab bermacam-macam hidayah yang Tuhan beri kepada kamu.